Assalamualaikum, nama saya Ahmad Idham bin Muhammad Zaidi, nombor metrik AA231894. Saya dari kumpulan Grup 17, Seksyen 1, mendapat tajuk senario 1 iaitu Rolling Water Bottle. Saya akan membentangkan pendahuluan. Dalam kehidupan seharian, kita sering melihat objek seperti botol yang bergolek apabila ditolak. Namun, faktor seperti jumlah air di dalam botol boleh mempengaruhi jarak yang dilalui oleh botol tersebut. Eksperimen ini dijalankan untuk mengkaji hubungan antara jumlah air dalam botol plastik dengan jarak pergerakan botol apabila digolek di atas permukaan rata. Melalui kajian ini, satu pendekatan statistik iaitu analisis regresi linear mudah digunakan untuk mengenal pasti hubungan antara dua pemboleh ubah tersebut. Pemboleh ubah bebas ialah jumlah air, manakala pemboleh ubah bersandar ialah jarak pergerakan. Dengan membina model regresi, kita dapat meramalkan jarak yang akan dilalui oleh botol berdasarkan jumlah air yang diisi. Eksperimen ini bukan sahaja membantu memahami konsep fizik seperti inersia dan geseran, tetapi juga mengaplikasikan kaedah statistik dalam situasi sebenar melalui pembelajaran berasaskan data. Seterusnya adalah prosedur. Yang pertama, penyediaan bahan dan peralatan, iaitu satu botol plastik bersaiz 500 ml, air paip biasa, alat pengukur isi padu, pita pengukur atau pembaris panjang, permukaan rata dan keras, dan juga buku nota untuk mencatat bacaan. Yang kedua ialah penyediaan permukaan ujian. Pastikan permukaan tempat botol digolek adalah rata, bersih dan kering. Tandakan satu garisan mula menggunakan pita pelekat atau marker. Dan ketiga, letakkan pita pengukur bermula dari garisan mula hingga ke jarak maksimum jangkaan, sekitar 300 hingga 400 cm. Yang ketiga adalah langkah-langkah eksperimen. Yang pertama, isi padu air pertama. Isikan botol dengan 50 ml air menggunakan jug ukur. Yang kedua, letakkan botol di garisan mula. Letakkan botol melintang di atas garisan mula dengan bahagian penutup menghadap ke arah yang akan digolekkan. Yang ketiga, golekkan botol. Tolak botol dengan kekuatan yang sekata setiap kali gunakan tangan yang sama, gaya tolak yang sama. Yang keempat, rekod jarak. Ukur jarak dari garisan mula ke titik di mana botol berhenti sepenuhnya. Rekod bacaan dalam buku nota. Yang kelima, ulangi setiap isi padu. Ulangi langkah A hingga D dengan pertambahan 50 ml setiap kali sehingga mencapai 500 ml. Yang terakhir, ulangan percubaan. Untuk ketepatan, ulang setiap isi padu sekurang-kurangnya 3 kali dan ambil purata jarak sebagai nilai muktamad. Prosedur yang keempat adalah rekod data. Gunakan jadual untuk merekod. Yang pertama, isi padu air dalam ml. Yang kedua, jarak percubaan 1, 2 dan 3 dalam sentimeter. Dan juga yang ketiga, purata jarak dalam sentimeter. Prosedur yang terakhir adalah pembersihan. Kosongkan air dari botol dan juga kemas semua peralatan selepas eksperimen tamat. Bagi jadual fila pula, fakta nombor 1 ialah botol plastik diisi dengan air dari 50 ml hingga 500 ml. Yang kedua, botol digolekkan di atas permukaan rata. Yang ketiga, arah yang dilalui diukur selepas setiap percubaan. Idea, semakin banyak air, semakin jauh botol bergolek kerana lebih inersia. Yang kedua, ada hubungan linear antara jumlah air dan jarak. Yang ketiga, gunakan regresi linear untuk modelkan data. Seterusnya, masalah dihadapi. Apa itu regresi linear mudah? Bagaimana cara kira slope dan intercept? Bagaimana tentukan kekuatan hubungan? Apakah makna persamaan regresi? Yang terakhir adalah tindakan. Yang pertama, kumpul dan rekod data. Seterusnya, lukis graf scatter, kira nilai, bina persamaan regresi dan juga buat kesimpulan berdasarkan analisis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Omar Muzammil bin Muhammad Fazil, AA 230910. Hari ini saya akan membincangkan tentang soalan sidik. Okey, soalan 1. Pernahkah anda menjalankan eksperimen berkaitan fizik atau gerakan? Contohnya objek bergolek. Berkaitan dengan responden, semua responden yang terlibat dalam soal sidik ini pernah menjalankan eksperimen berkaitan fizik atau gerakan.
Ini menunjukkan bahawa topik seperti gerakan dan eksperimen fizikal seperti objek bergolek adalah sesuatu yang telah biasa dilakukan oleh pelajar. Dan mereka mempunyai pengalaman langsung yang relevan dalam menjalankan eksperimen berkaitan konsep fizik. Okey, soalan seterusnya, soalan 2. Pada pendapat anda, faktor manakah yang paling mempengaruhi jarak botol bergolek? Jawapan daripada responden, majoriti responden percaya bahawa jumlah air dan jenis permukaan paling mempengaruhi jarak botol bergolek. Menunjukkan pemahaman pelajar terhadap peranan jisim dan geseran dalam pergerakan. Ini menyokong fokus eksperimen dan membantu kenal pasti pemboleh ubah lain untuk kajian lanjut. Soalan ketiga, daripada pengalaman atau pemerhatian anda, bagaimana penambah jumlah air mempengaruhi jarak botol bergolek? Majoriti besar responden. Soalan ketiga, daripada pengalaman atau pemerhatian anda, bagaimana penambahan jumlah air mempengaruhi jarak botol bergolek? Majoriti besar responden, 95% berpendapat bahawa penambahan jumlah air dalam botol menyebabkan botol bergolek lebih jauh. Ini menunjukkan bahawa pelajar memahami bahawa peningkatan jisim boleh memberikan momentum yang lebih besar sekaligus meningkatkan jarak pergerakan botol. Kesimpulan ini juga menyokong keputusan eksperimen sebenar yang menunjukkan hubungan positif antara jumlah air dan jarak pergerakan botol. Soalan keempat, apakah jenis pergerakan yang biasa berlaku apabila botol bergerak? Kesimpulan daripada soalan 4, kebanyakan peserta menyatakan bahawa pergerakan lurus adalah yang paling biasa berlaku apabila botol bergolek. Namun begitu, terdapat juga sebahagian responden yang menyedari bahawa botol kadang-kala bergerak tidak menentu atau berpusing di tempat, bergantung kepada permukaan dan bentuk botol. Ini menunjukkan bahawa bentuk, permukaan dan cara botol digolekkan memainkan peranan penting dalam menentukan arah pergerakan. Okey, soalan terakhir, kebanyakan responden bersetuju bahawa semakin banyak air di dalam botol, semakin stabil botol tersebut bergolek. Ini menunjukkan bahawa pelajar memahami konsep kestabilan dalam fizik di mana jisim yang lebih besar menurunkan pusat graviti dan meningkatkan kestabilan sesuatu objek semasa bergerak. Okey, keputusan daripada eksperimen ini adalah jika isi padu air bertambah, maka botol akan bergolek lebih jauh. Oleh itu, semakin banyak air di dalam botol, semakin jauh jarak ia bergolek. Graf berkenaan jumlah air berlawanan dengan jarak pergerakan menunjukkan keputusan meningkat secara linear. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afiq Effendi bin Muhammad Hatta. Nombor matrik AA231931. Saya akan menerangkan tentang bahagian pengiraan. Langkah pertama yang kami gunakan dalam langkah pengiraan ini adalah dengan mengira min, iaitu X bar sebagai air dan Y bar sebagai jarak. Jumlah untuk X bar adalah 150, manakala untuk Y bar adalah 105. Langkah kedua dalam jalan pengiraan ini pula adalah dengan membuat jadual yang mempunyai nilai X, Y, X tolak X bar, Y tolak Y bar dan juga X tolak X bar kuasa 2 dan Y tolak Y bar kuasa 2. Dengan menggunakan formula regresi linear untuk SXX iaitu jumlah X tolak X bar kuasa 2, kita akan mendapatkan nilai 25,000. Manakala untuk linear regresi SXY iaitu jumlah X tolak X bar darab Y tolak Y bar, kita akan mendapatkan nilai 11,500. Untuk langkah ketiga pula, kami mencari beta 1 dan juga beta 0. Formula yang digunakan untuk cari beta 1 adalah SXY bahagi SXX. Sama dengan jawapannya 0.46. Untuk beta 0 pula, formula yang digunakan adalah Y bar tolak beta 1 darab X bar. Sama dengan 105 tolak 0.46 darab 150 sama dengan 36. Dengan ini, kita boleh mencarikan persamaan regresi dari 5 data pertama, iaitu 36 tambah 0.46X.
Sebagai kesimpulan, berdasarkan eksperimen yang dijalankan, didapati terdapat hubungan linear positif antara jumlah air dalam botol dengan jarak pergerakan botol. Ini bermaksud apabila jumlah air dalam botol meningkat, jarak yang dilalui oleh botol juga bertambah. Melalui analisis regresi linear mudah, satu model diperoleh seperti berikut. Y sama dengan 36 tambah 0.6x, di mana Y adalah jarak botol bergolek, X adalah jumlah air dalam botol, 0.48 adalah kecerunan, menunjukkan setiap pertambahan 1 ml air akan menambah jarak sejauh 0.46 cm. 36 pula ialah pintasan Y, iaitu jarak permulaan jika tiada air di dalam botol. Sebagai kesimpulan untuk keseluruhan projek, eksperimen ini membuktikan bahawa semakin banyak air di dalam botol, semakin jauh botol boleh bergolek. Hubungan ini dapat dimodelkan dengan persamaan regresi linear mudah. Maka, pelajar boleh meramalkan jarak pergerakan botol berdasarkan jumlah air yang dimasukkan menggunakan model ini. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.